Penjawat awam confirm naik gaji lagi 1 Januari 2026 nanti. Jom tengok berapa anda akan dapat ikut grade SSPA. Pelarasan gaji fasa 2 ni, kumpulan pelaksana, pengurusan dan profesional dapat kenaikan sebanyak 7%. Kumpulan pengurusan tertinggi pula dapat kenaikan lagi 3%. So, jumlah kenaikan adalah 15% dan 7% untuk kedua-dua kumpulan. Kita akan kira jumlah kenaikan untuk pegawai grade 29 guna kalkulator gaji SSPA. Contohnya, anda adalah pegawai kumpulan pelaksana grade 29 dengan gaji hakiki RM2,457 pada 30 November 2024. Untuk fasa 2 nanti, anda akan dapat kenaikan gaji RM3,040.94 termasuk kenaikan gaji tahunan untuk tahun 2025. Tak termasuk allowance lain pun, anda tetap dapat kenaikan tinggi sehingga 23.77%. Banyak tu! Penerima pencen terbitan pun akan dapat nikmati pelarasan ni tau. Disebabkan kenaikan tahunan 2% dah tak ada lagi, anda hanya akan dapat kenaikan bayaran pencen kalau ada pelarasan gaji penjawat awam yang sedang berkhidmat. Kalau nak lebih info tentang penjawat awam dan pencen, boleh ke playlist kerajaan kami. Dah banyak kami share untuk rujukan anda. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.